Okey geng, sambung Pakcik Wira geran aku ni. So pasal aku pressure ni kan, nanti dululah rusing aku. Sekarang korang nampak tak dekat frame depan ni? Dia memang dah berkarat weh. Rupa-rupanya kereta ni pernah accident dulu tau. Dapat tak batang besi dekat depan tu? So hari ni aku nak settlekan masalah karat ni. Okey, first kali aku gosok dulu kesan-kesan karat ni guna bros dawai. Hilangkan permukaan karat yang rapuh tu. Dan yang aku buka ni apa benda geng? Horn ke? Guna boros dawai kecil untuk tempat yang susah nak capai. Lepas tu aku buka plastik cover bawah ni dan gosok area karat dekat depan tu pula. Lepas tu aku perasan geng, belakang lampu depan ni kan ada kesan karat juga. Jadi aku rasa nak buka juga lampu depan ni. Alright, cara nak buka dia senang saja. Korang nampak tak dawai besi dekat tepi ni? Korang kena tarik dawai tu sampai tercabut sangkut dia macam ni. Lepas tu letak jari dekat bucu atas dan tarik je. Mantap. Cabut soket dan settle. Buat dekat sebelah pula. Alright, untuk buka lampu depan ni kan ada 2 nut dekat dalam ni yang korang kena buka dan 2 nut dekat bahagian tepi ni. Sangat mudah. Buka bolt tu, lepas tu cabut je lampu tu keluar. Dan jangan lupa untuk cabut soket lampu tu. Dan lepas tu kan, untuk belah kanan pula kena cabut tangki spare coolant dulu. Dah cabut tangki tu barulah boleh capai nut dekat dalam ni. Dan lepas tu buka je macam biasa. Korang bila dah buka ni kan, barulah nampak kesan-kesan karat yang aku tak nampak tadi. Lubang lampu ni macam dah tak ada lubang dah rupa dia. Orang macam biasa kan, gosok lagi. Lepas tu aku perasan ni kan, dekat dalam ni pun ada kesan karat tau. Aduh. Jadi kena buka benda ni. Tapi untuk buka benda ni, kena buka bateri dulu. Perimas betul kerja sambung-sambung macam ni. Dalam tu aku buka sekali tapak bateri sebab nampak dah berkarat dah. Settle tu barulah boleh capai skru dia dekat situ. Tapi tak semudah itu kan. Rupa-rupanya nak tanggalkan benda ni, kena tanggalkan satu set A intake dulu. Walau weh, apa benda ni geng? Saja je nak buangkan masa aku. Tengok weh, lepas tanggalkan semua benda tu baru senang dia nak cabut. Okey, lepas tu ini dia geng. Boleh tahan. Okey, macam biasa gosok-gosok sikit dan akhirnya geng, sudah boleh ready untuk cat. Okey, korang hayati dulu keadaan sebelum dia dicat. Tapi apa-apa pun kena basuh dulu sebab kita tak nak cat dekat permukaan yang berminyak dan juga habuk karat tadi. Lepas settle basuh dan kering, ini dia geng, cat anti rust yang aku gunakan. Cat yang sama yang aku guna dekat boot belakang Wira ni. So senang saja geng, ambil boros dan terus je cat. Yes, sangat mudah. Mungkin ada antara korang yang tanya, asal tak cat enjin bay terus bang? Amboi. Banyak proses dan modal tu kalau nak cat enjin bay. Tapi cat anti rust ni aku cat frame depan sahaja. Dalam aku tak cat sebab senang kalau nak buat enjin bay nanti kan. So geng, inilah hasil dia geng. Dia punya hitam memang puas hati. Bar depan ni pun elok cantik je. Oh yang ni kan, aku buat cat 2 layer tau. Kalau satu layer tu macam tak ngam sangat lah. Dia guna separuh botol je. So geng, settle dah geng. Jangan lupa follow aku untuk update seterusnya.